Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kesempatan ini saya ingin mengajak rakan-rakan semua mengambil perhatian terutamanya kepada rakan-rakan komuniti SSP2U yang sedia ada. Alright, bertemu lagi sama saya, the founder SSP2U, dan pada kali ini saya akan menceritakan, menerangkan tentang promosi untuk menjadi rakan komuniti SSP2U. So untuk itu, saya harap anda semua ambil perhatian yang serius, mendengar dengan teliti kerana promosi ini memang jarang diadakan dan ini merupakan peluang untuk anda merebut kerana ianya insya-Allah memberi nilai pendapatan yang lebih besar khususnya kepada rakan-rakan komuniti SSP sedia ada dan juga kepada rakan komuniti ataupun bakal rakan komuniti kita. Alright. Bersama dengan SSP yang dah 18 tahun dalam pasaran, kita menggunakan formula yang cukup ampuh. Apakah formula yang kita gunakan? Iaitu kita dulu menjadi user kepada produk-produk ini, kemudian mengajak rakan-rakan yang lain menjadi user ataupun pengguna. Apa yang kita sebut sebagai user get user. So semudah itu tawaran untuk kita bersama menjadi rakan komuniti SSP2U. So izinkan saya untuk share slide untuk memberikan anda lebih faham tentang apakah bentuk tawaran yang kita berikan pada kali ini. Ini dia promosi keahlian dengan belian pada harga pengguna bermula pada 15 Julai sehingga 30 Oktober 2026. Ya, maksudnya di sini dalam merealisasikan konsep user get user, sebab kita perlu sahabat-sahabat kita perlu kepada produk-produk ini. Produk untuk IQ umpamanya, bukan saja untuk anak-anak kita, malah kita juga amat memerlukan. Tambah lagi bila usia dah meningkat, kita menghadapi masalah low memory kepada otak kita, so kita perlukan produk untuk IQ. Begitu juga untuk produk kesihatan yang lain seumpama iShifa untuk kita menjaga dan merawat masalah kesihatan mata kita. Itu juga ramai orang yang menghadapi masalah usus yang tidak sihat. Ada sembelit lah, yang mengundang kepada gastrik lah, yang mengundang kepada masalah gout, batu karang dan macam-macam masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini kerana masalah usus yang tak selesai. So kita ada multi-mix fiber untuk digunakan. Begitu juga yang ada masalah kolesterol, darah tinggi, kencing manis, kita menyediakan virgin coconut oil untuk diamalkan. Begitu juga masalah-masalah yang lebih serius seumpama ada yang menghadapi gangguan ataupun masalah kanser ataupun bara, dengan kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan. Research telah dibuat, kajian telah dibuat terhadap satu produk yang nama saintifiknya iaitu Nigella sativa ataupun lebih dikenali dengan black seed ataupun habbatus sauda. Di dalam habbatus sauda ada bahan aktif yang dikenali sebagai thymoquinone yang sangat baik untuk kesihatan tubuh badan manusia hatta untuk mengatasi masalah-masalah serta membantu untuk merawat masalah-masalah kanser. Itu antaranya dan banyak lagi. Alhamdulillah 18 tahun dengan 11 produk daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki kita sediakan untuk kesihatan dengan menggunakan konsep amalan produk-produk alami dengan pergantungan ilahiyah, yakni kita bergantung kepada Allah. Ini adalah sebahagian daripada ikhtiar yang kita lakukan dan alhamdulillah sudah 18 tahun dalam pasaran ini. Lihatlah di YouTube, lihatlah di mana-mana
WhatsApp ataupun lain-lain, TikTok dan seumpamanya, bersepah kita punya testimoni penggunaan, ya. Ada yang tak jadi untuk buat pembedahan jantung akibat 3 injap jantung yang tersumbat dengan serius pada kadar 75% dan ke atas apa semua. So insya-Allah saya dengan ini menawarkan konsep mengguna produk tetapi mendapat benefit yang lain. Sihat tubuh badan, sihat juga poket. So untuk yang pertama, jika anda membuat belian mix produk pada kadar 100 BW. 100 BW ini kurang lebih dalam RM200. Ikutlah anda nak produk apa berdasarkan kepada keperluan anda. Yang keduanya belian mix produk pada nilai 200 BW. Apa itu BW? BW itu kita setiap produk tu dia ada business value dia. Sebab tu namanya BW. So anggaran pembeliannya RM500 dan ke atas. Dan seterusnya yang ketiga belian mix produk pada kadar 400 BW bersamaan anggarannya iaitu RM1,000. Ya. Setiap daripada kategori pembelian mempunyai manfaat bonus yang berbeza-beza ataupun anda layak untuk mendapat benefit ataupun pendapatan profit daripada tawaran ini. So kita pergi kepada yang pertama iaitu yang 100 BW. Inilah dia produk-produk yang dapat kita tawarkan sepanjang 18 tahun. Alhamdulillah saya selaku founder SSP2U sangat berpuas hati dan walaupun produk kita dalam tempoh 18 tahun ini tak banyak, hanya 11 produk, tetapi produk-produk ini adalah produk yang memang telah pun terbukti mendapat kebaikan daripada ramai yang menggunakan. Ya. So, daripada produk-produk ini kita mula untuk mengguna pada kadar 100 BW. Yang saya sebut tadi lebih kurang dalam 250 ringgit, maka anda melahirkan rakan komuniti di bawah anda dengan konsep anda dulu menjadi user, get user rakan-rakan yang lain, ya. So anda layak dapat cash referral bonus. Daripada 100 BW itu anda layak dapat RM20. Dan kepada rakan yang anda invite dia sebagai komuniti SSP2U ini, dia berstatus beginner. Dia berstatus beginner. Dan dia juga layak untuk mendapat cash back ataupun cash rebate dia daripada 100 BW belian dia tu iaitu RM10, iaitu 10% daripada 100 BW. Tetapi yang lebih baiknya, selain daripada anda dapat cash referral bonus, anda juga layak dapat bonus belian kumpulan iaitu 8%. Di mana kalau anda lahirkan 10 orang pada level yang pertama, anda layak dapat 4% daripada 100 BW, anda ada 10 orang, anda dapat RM40 di level yang pertama. Level yang pertama mengajak 10 orang masing-masing, menjadikan level kedua anda sejumlah ataupun seramai 100 orang dengan 4% lagi yang anda layak dapat iaitu RM4 kali dengan 100 orang di level kedua anda, bermakna anda sudah ada pendapatan 440 daripada dua level, dan jika anda lahirkan 10 orang di first level anda, RM20 kali dengan 10 orang anda dah dapat RM200 cash referral bonus. Alright, so sangat mudah untuk kita praktikkan. Ya, so untuk bonus belian kumpulan ini anda layak dapat 8% daripada 100 BW dan layak dapat 2 level. Okey, kita lanjutkan kepada seterusnya iaitu belian 200 BW. Kadarnya anggaran 500 dan ke atas. Ya, bergantung kepada belian produk yang anda ingin guna, ya, maka anda layak dapat cash referral bonus RM50 setiap orang yang anda perkenalkan untuk menjadi rakan komuniti user get user ini. So kalaulah yang menggunakan pada kadar 200 BW ini, status keahlian dia di SSP2U ini
dia sebagai basic dan kepada rakan komuniti yang baru itu dia layak dapat belian peribadi dia 200 BB kali 10%, dia dapat RM20 cashback. Dan ini yang bagus, iaitu anda yang memperkenalkan anda layak dapat bonus belian kumpulan 18%. Kalau sebelum ni 2 level saja, sekarang dah jadi 4 level. So, cuba kita lihat level pertama anda menggunakan 200 BB kalikan dengan 4% bersamaan RM8. Anda ada 10 orang, anda dah layak dapat bonus belian kumpulan anda RM80. Daripada level pertama, ada 10 orang, lahirkan 10 masing-masing, jadi 100 orang yang mengguna 200 BB, anda layak dapat 4% bersamaan RM8 kali dengan 100 orang, anda layak dapat RM800 di level yang kedua. Di level yang ketiga, dengan menggunakan 200 BB, anda dapat lagi besar, iaitu 5% di level yang ketiga. 4%, 5% di level yang ketiga, iaitu 200 BB kali 5%, anda layak dapat RM10. Kalikan jumlah di level ketiga itu 1,000 orang, anda layak dapat RM10,000. Dan di level yang keempat, pembelian rakan-rakan komuniti yang baru di bawah jaringan anda 200 BB masih lagi dapat 5%, iaitu RM10. Dan jika ada 2,000 orang di level yang keempat, anda dah ada pendapatan sebanyak RM20,000. Tuan-tuan, di level pertama anda ada 10 orang, setiap orang anda dapat cash referral bonus RM50, kali 10 dah dapat berapa? RM500. Dan untuk bonus belian kumpulan anda dah layak 18%. 4% level pertama, 4% level kedua, 5% level ketiga, 5% level yang keempat, iaitu berapa? 18%. Berapa lebihan daripada yang pertama tadi? Yang pertama tadi hanya 8%, yang sekarang ni dah 18%. Lebihan dia 10%, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya user get user. Right? So, mudah. Ianya sangat simple, santai untuk kita praktikkan. Nak sihat, badan sihat, poket pun turut sihat sama. Alright, ini adalah tawaran untuk keahlian yang kedua melalui promosi ini. Alright, seterusnya sahabat-sahabat sekalian, iaitu belian mix produk pada nilai 400 BB, kurang lebih RM1,000 dan ke atas, bergantung kepada nilai produk yang anda inginkan. So, kepada yang melahirkan seorang dengan package 400 BB ini, anda layak dapat setiap daripada rakan baru anda RM150 cash referral bonus. Dan kepada rakan baru itu, dia terus kepada status yang tertinggi dalam SISP2U, iaitu sebagai elite. Dan dia layak dapat cashback daripada 400 BB belian peribadi dia, 10%, menjadikan dia dapat RM40 sebagai cashback rakan komuniti yang baru. Dan yang paling hebatnya, anda yang melahirkan package elite ini, dengan 400 BB ini, anda layak dapat bonus belian kumpulan sebanyak 54%. Wow, lagi wow, tuan-tuan. Kalau sebelum ni bermula 8%, 18%, pergi ke 54%. Sahabat-sahabat semua. So, macam mana kiraan dia? Alright, katakan di level yang pertama anda tadi ada 10 orang. Dengan 400 BB kali dengan 4%, anda dah dapat RM16 setiap orang. Kali 10 orang, pendapatan anda RM160. Daripada 10 orang yang level pertama masing-masing lahirkan 10 orang di bawah mereka, maka di level kedua anda dah ada 100 orang mengguna 400 BB kali dengan 4%, iaitu RM16 setiap orang, kali dengan bilangan 100 orang di level kedua, pendapatan anda ialah RM1,600. Seterusnya, berlaku lagi pengembangan dalam rangkaian anda menuju kepada level yang ketiga yang menggunakan
400 BW. Kali ini level ketiga anda layak dapat lagi lebihan iaitu 5%. 5% kali dengan 400 BW iaitu RM20 kalikan dengan bilangan pada level yang ketiga itu iaitu 300 orang, anda layak dapat pendapatan iaitu RM6,000. Pergi kepada level yang keempat, lagi berkembang. Maka di level keempat anda layak daripada 400 BW masih lagi 5% iaitu RM20 kalikan dengan jumlah di level keempat seramai 500 orang, maka anda layak dapat RM10,000. Pergi lagi kepada level yang kelima dengan belian 400 BW. Kalau sebelum ini 5%, sekarang level kelima lagi tinggi, lagi besar iaitu 6%. Anda layak dapat RM24 kalikan dengan bilangan 600 orang di level yang kelima, pendapatan anda RM14,400. Terus ke level yang keenam. Level yang keenam dengan belian masing-masing rangkaian kumpulan komuniti di bawah anda 400 BW kalikan dengan 6% iaitu RM24 kalikan bilangan 700 orang, anda layak dapat RM16,800 hanya di level yang keenam. Tuan-tuan, level yang ketujuh masih lagi menggunakan 400 BW tetapi kali ini 7%. Level ketujuh dapat lagi tinggi 7%. 400 BW kali 7% dapat RM28 kalikan dengan bilangan orang 800 orang, anda layak dapat RM22,400. Dan level yang ke 8, level yang ke-8 anda layak daripada belian 400 BW. 400 BW, Masya Allah. Di level yang ke-7, 400 BW, anda layak dapat 7%, anda layak dapat RM28 kali dengan 800 orang, anda layak dapat RM22,400. Pergi kepada level yang ke-9. Anda ada rangkaian belian di bawah anda masing-masing 400 BW kali 8% sebanyak RM32 kalikan dengan 900 orang, anda layak dapat RM28,800. Dan seterusnya, yang terakhir di level yang ke-9 dengan pembelian rangkaian yang wujud di bawah anda, di bawah jaringan dan komuniti anda 400 BW lagi besar dibayar iaitu 9% bersamaan, setiap orang anda layak dapat RM36 kalikan dengan 1,000 orang di level yang ke-9, anda layak dapat pendapatan hanya daripada level ke-9 sahaja RM36,000, menjadikan jumlah untuk bonus belian kumpulan sebanyak 54% tadi iaitu RM136,160. Itu belum dicampur dengan 10 orang yang telah anda lahirkan, di mana setiap orang anda layak dapat 150 cash referral bonus kalikan dengan 10 orang, kat situ anda dah ada RM1,500. So, sangat besar tuan-tuan, sangat besar. Amat rugi kepada rakan-rakan yang mendengar tetapi hanya mendengar saja, tidak mahu mengambil peluang ini. Dan cuba lihat di mana kelebihan tawaran plan ini, di mana kelainan dan dia punya wow factor untuk kita grow income, iaitu bonus ini dibayar daripada level 1 kecil, level 2, level 3 lagi besar, level 4, level 5 lagi besar, level 6, level 7 lagi besar, level 8 lagi besar, level 9 lagi besar. So, tuan-tuan, inilah antara kunci kepada tawaran yang sangat wow ini untuk anda grab untuk anda rebut peluang ini, insya-Allah So, bagaimana median zaman yang ada ini, zaman dah berubah, just work from home, hanya ambil masa 1 ke 2 jam, aktifkan WhatsApp group anda, aktifkan TikTok anda, aktifkan FB anda, aktifkan Telegram, Instagram yang anda ada, sebar maklumat ini, dan insya-Allah dia orang akan di mana saja, tak kira masa, di mana jua,
anda akan dapat melahirkan satu rangkaian komuniti yang besar dengan pendapatan Masya Allah mencecah 5 angka pendapatan, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, seperti mana yang saya sebut tadi, usia kita dah 18 tahun dalam market. Boleh lihat di YouTube, type saja testimoni produk SSP. Boleh lihat, begitu juga di medium-medium yang lain. Alhamdulillah, sudah ada di kalangan rakan-rakan kita yang mencecah pendapatan 5 angka ini, tuan-tuan dan puan-puan. So, rebut peluang ni, jangan hanya dengar dan abaikan, kerana yang mendengar dan mengabaikan, dia tidak mendapat apa-apa. Kata Hujjatul Islam, Profesor Dr. Hamka, peluang itu datang secara tiba-tiba. Dalam keadaan anda tidak bersedia, bila anda lepaskan peluang ini, akan direbut oleh orang lain juga. So, anda nak lepas ataupun anda nak grab. Ya, sahabat, masa yang sangat suntuk ke Oktober 2026 ini, inilah masa untuk rakan-rakan, terutamanya komuniti yang sedia ada dalam SSP, rebut peluang ini, jangan sia-siakan peluang ini. Ini masa untuk kami bantu anda meningkatkan pendapatan kepada rakan-rakan komuniti yang lama dan juga kepada yang baru. Ini juga adalah satu peluang yang sangat hebat untuk anda rebut dan kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. So, kata kunci kepada moto SSP, K yang pertama, kesihatan. K yang kedua, keuangan. K yang ketiga, kebajikan. So, 3K yang ada ini, yang telah pun saya sebut tadi, menjadi satu formula ampuh untuk kita semua sukses, dan terus sukses. Jumpa lagi untuk masa ke depan, untuk sesi penerangan yang akan datang, dan sila layari kita punya website www.ssp2u.net untuk mendapat info-info tentang produk, info-info tentang perkembangan dan aktiviti terkini. Dan jangan lupa untuk sentiasa hadir ke kelas mingguan kita melalui aplikasi Zoom meeting setiap minggu, insya-Allah. Dan untuk keterangan lanjut, sila dapatkan daripada mentor anda, introducer anda ataupun referral anda bagi mendapatkan maklumat yang lebih detail tentang kita punya tawaran yang hebat ini. Selamat maju jaya, selamat berjaya, sukses semua. Dan jika anda sekadar mendengar, anda tidak akan memperolehi apa-apa. Yang penting, langkah yang 1000 bermula dengan langkah yang 1. Kejayaan harus dibina. Kejayaan perlu dicipta, bukan hanya sekadar menyaksikan orang lain berjaya. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada penerangan ini. InsyaAllah. So, bertindak, jangan hanya menunggu. Terus bertindak, jangan menunggu. Orang yang menunggu ini sangat rugi. Kadang-kadang ada jenis orang, tak apa kau buat dulu, aku nak tengok dulu, tak apa kau jalan dulu. Ya, kami tak disuruh pun, kami sudah buktikan kejayaan. Yang penting kami nak bersama-sama dengan anda, mengajak anda untuk anda turut berjaya. Okay, bye-bye. Jumpa lagi insya-Allah di sesi penerangan yang akan datang. Salam sukses, salam maju jaya untuk semua rakan-rakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.